Hai semua, anda bersama kami, wartawan DHTV. Suara inspirasi boleh hebat. Hari ini kami berada di kursus kepimpinan Pemimpin Muda SKDDS tahun 2026 yang melibatkan semua pengawas tahun 6. Program ini bertujuan membentuk pemimpin muda yang berdisiplin, berani dan berkeyakinan. Sepanjang kursus ini, para peserta didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang menarik seperti latihan kepimpinan, kejuaraan pasukan dan komunikasi berkesan. Bukan habis tak ada pun masalah-masalah disiplin yang kamu lakukan semasa kursus ini dijalankan. Naik sekolah nanti, kamu ini dulu lah. Mereka melibatkan boleh lain. Jadi, dan suara ini pun sedar untuk mendidik anak-anak di dalam Bukit Katil ini. Dan sekolah Demam Husin ini saya difahamkan yang baru. Dia pada tahun 6 orang anak saya bersekolah di sekolah Demam Husin. Tahniah di atas segala kejayaan yang telah dicapai. Lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutup kursus kepimpinan Pemimpin Muda tahun 2026. Dan saya sudahi dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami semoga semua pemimpin muda SKDDS terus cemerlang dan menjadi contoh terbaik kepada rakan-rakan. Kami, wartawan cilik DHTV, Pemimpin muda hari ini, peneraju masa depan. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Terima kasih.